membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 15 Mac 2025. Jawapan Muktamad. Markus bab 12 ayat 35 hingga 37. Kemudian, ketika mengajar di bait suci, Yesus berkata, "Bagaimanakah ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahawa Kristus itu anak Daud? Kerana Daud sendiri berkata dengan panduan Roh Kudus, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di kananku sehingga kujadikan segala musuhmu alas kakimu." Jadi, Daud sendiri memanggilnya Tuan. Bagaimana mungkin dia anaknya? Orang ramai mendengar kata-kata Yesus dengan sukacita. Selepas beberapa hari Yesus ditanyakan soalan-soalan yang sukar, akhirnya Yesus bertanya murid-muridnya, bagaimana Mesias boleh menjadi anak Daud dan Tuhan Daud pada masa yang sama? Sejauh mana yang kita tahu, tiada siapa yang dapat menjawabnya. Yesus memenangi perdebatan ini dan mungkin juga membuat musuh-musuhnya berasa bingung. Kita boleh menjawabnya tetapi hanyalah kerana kita tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Kita tahu bahawa Mesias Yesus adalah anak Daud kerana Yesus adalah juga manusia yang dilahirkan melalui keturunan Daud. Akan tetapi, Yesus adalah juga Tuhan Daud kerana Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Oleh kerana Yesus adalah Tuhan dan manusia, Dia adalah jawapan kepada soalannya sendiri. Yesus adalah jawapan kepada soalan-soalan dalam kehidupan kita juga, persoalan bagaimana orang yang berdosa dan patah hati boleh menjadi anak-anak Tuhan yang gembira, disucikan dan diberkati sebagaimana yang kita tahu sepatutnya. Kita tidak dapat melakukannya dengan keupayaan sendiri. Kita telah mencuba berkali-kali dan masih menemui kekecewaan. Yesus adalah Tuhan dan manusia yang telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Melalui kematiannya, Dia telah membinasakan semua kejahatan yang menyiksa kita dan melalui kebangkitannya, Dia telah menjadi sumber kehidupan kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita berdoa, Tuhan, Tuhan, Engkaulah jawapan kepada saya. Terima kasih. Amin.